strategi Rafizi berjaya alih tumpuan rakyat kepada PKR, terutama pemilihan parti merebut jawatan timbalan Presiden PKR yang akan berlangsung pada 23 Mei 2025 ini. Menentukan kedudukan orang nombor 2 dalam parti PKR. Dalam Jelajah Hiruk 2025, Rafizi membongkarkan satu demi satu rahsia dan kemelut yang sedang dialami di dalam PKR. Seolah-olah inilah yang sedang diperjuangkan tetapi terhalang bila beliau dicabar supaya melepaskan jawatan timbalan Presiden Parti. Rafizi cuba mententeramkan penyokongnya supaya menerima perubahan yang bakal berlaku tidak lama lagi agar bertenang dan reda atas ketentuan. Puteri Reformasi Saudari Nur Izzah mencabar kedudukan Rafizi setelah mendapat sokongan hampir ke semua majoriti 2/3 cabang PKR seluruh negara. Rafizi dalam Jelajah Hiruk 2025 menonjolkan kebolehan diri dalam membaca perkembangan data terperinci dan format untuk kekal majoriti menjadi parti politik dominan di mata masyarakat. Kehilangan beliau adalah tanda-tanda awal hilangnya seorang pakar strategi yang berkaliber dan merugikan semua, lebih-lebih lagi PKR sendiri. Dengan menyerang itu, barulah rakyat terbuka mata. Sebab rakyat Malaysia, kalau cerita dondang sayang, dia tak nak dengar sehari-hari. Dia nak cerita panas. Sebab itu pemilihan parti ni, kempen Jelajah Hiruk ini, tiba-tiba ramai orang yang menonton. Lebih kurang 15,000 ke 20,000 orang tiap-tiap malam tengok. Asal nanti kata, apalah korang ni. Kalau aku tengok Netflix lah. Lambat lagi pilihan raya. Tapi orang kita memang suka panas. Macam mana nak panas kalau kempen kita bertahan? Tak boleh lah. Kita boleh kata apa-apa kepada PAS contohnya. Tapi PAS tiap-tiap minggu. PAS pun tengok ni. Dia seronok lah Rafizi puji aku. Benda yang betul kita katalah. PAS tiap-tiap minggu buat ceramah. Ada 10 orang ke kita boleh gelak kat dia. Alah buat ceramah ada 10 orang. Dia buat. Saya sebagai pengarah pilihan raya parti, dah setahun saya susun supaya cabang-cabang mula buat ceramah sampai ke sekarang payah. Sedangkan saya kata tak apa, kami akan bantu, kami hantar penceramah, kemah semua tu mana yang saya boleh tolong sedikit, bayar saya bayar, kita kumpullah duit. Tapi jangan tunggu pilihan raya umum 2 tahun lagi baru nak buat ceramah. Ceramah ni perlu bakar dulu, panas enjin, lambat. Ada je alasan. Kerana orang nampak semua. Orang nampak dan boleh membezakan kalau kita seolah-olah demi kuasa, demi jawatan, demi poket kita, kita boleh berlumba-lumba untuk bekerja. Bila dah dapat jawatan, dah rasa okey sikit, yang cerita lawan pembangkang itu kita serahkan kepada orang-orang bawah ni yang datang malam ini. Parti seperti itu tidak akan bertahan lama, saudara.